Saya sekali lagi mengambil perkataan Imam Syafi'i. Qala Syafi'i rahimahullah, man qallada muayyanan fi tahrimi syai'in aw tahlilihi wa qad thabata fil hadis as-sahih ala khilafi wa man'ihi at-taqlid 'anil 'amali bis sunnah faqad takhadha man qalladahu rabban min dunillahi azza wa jal. Ini perkataan benar-benar perkataan Imam Syafi'i. Apa maksudnya? Tengok, berjaga-jaga. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, siapa yang bertaklid dengan sesuatu, pahaman maksudnya, dalam mengharamkan sesuatu dan menghalalkannya, sedangkan sudah sabit, sudah jelas di dalam hadis sahih, ala khilafi, yang bertentangan dengan yang kita taklidkan tadi, waman taklid, dan dilarang bertaklid, anil amal bis sunnah, daripada meninggalkan amal sunnah, iaitu jangan tinggalkan sunnah, faqad ittakhadha man qalladahu rabban min dunillah. Maka dia sudah mengambil orang yang ditaklid sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Bermakna kita taklid dengan seseorang. Apabila kita dapati, tak kiralah mana mazhab ataupun mana pemikiran, mana ideologi, kalau kita taklid dengannya, sedangkan khilaf dengan hadis yang sahih, kalau diberitahu bahawa yang anta taklid ini, yang kita taklid ini bertentangan dengan Quran dan hadis, kita pegang juga kita disamakan oleh Imam Syafi'i berdasarkan hujah, kita sudah menyembah orang tersebut.